Assalamualaikum guys. Pergi ayo naik kereta mini. Saya lah Cik Puan Air. Okay guys, so hari ni apa nama, kita orang nak buat satu unboxing dan juga review satu barang ni. Okay, kat sini kita barang ni baru sampai petang tadi. Sorry lah BBI ni pucat sikit. I tak apa nak sihat hari ni sebab cuaca seminggu 2 minggu ni panas sangat. Panas yang amat berpeluh-peluh. Lepas tu alhamdulillah hari ni baru hujan kan? Alhamdulillah baru hujan. Setelah panas, setelah seminggu lebih 2 minggu tak hujan. Sebab tu hari ni pun rasa badan macam tak apa nak sedap lah, demam. So BBI ni agak pucat sikit. Okay, so hari ni tak nak BBI banyak. Okay, hari ni nak buat unboxing dan juga review satu produk ni. Biasa dah perempuan kan pantang kalau buka TikTok ke Shopee ke apa kan, mesti nak beli. Okay, sebenarnya ada lagi barang yang lain tapi tak apalah, hari ni semua nak buat review satu barang ni sahaja. Okay, nak tengok walaupun harga dia murah tapi kita nak tengok dia punya function dia tu okey ataupun tak okey. Kalau korang nak tahu apa barang ni dalam ni, jomlah tengok video ni sampai habis. Okay, jom. Let's go guys. Okay, so barang ni ini order hari tu hari Sabtu Sabtu. So hari ni hari Selasa. Hari Selasa. Tadi petang ibu kata ada barang adik sampai. So saya cakap biar je lah, nanti malam adik Angah nak buat review tu kan. Okay, so sekarang ni kita nak unboxing dulu apa barang dia kan. Tengok apa ada dalam ni nak tengok function ke tak function. Nanti kita nak pasang terus lah. Korang yang mana belum lagi tengok video YouTube hari ni, yang sebelum ni yang ikan patin, lepas tu apa lagi tadi, sambal sotong. Korang boleh yang mana nak buat nasi lemak tu, korang lah boleh ambil idea daripada situ. Benarnya sambal sotong tu ini buat simple je, tapi sedap. Bukannya ini puji diri sendiri, tapi ibu Aini sini lalu cakap kalau sambal yang ini masak memang dia suka. Memang dia suka. Sedap. Okay, ini dia. Ini beli wireless vacuum. Nampak wireless vacuum cleaner. Wireless vacuum cleaner. Okay, so kat rumah ni sebenarnya dia ada 3 vacuum dah. Okay, yang ada orang kata kan nak beli lagi, tapi yang tu semuanya berat, nak kena tarik lah apalah kan. Lepas tu nak kena ada wayar panjang. Lepas tu rumah ibu ni besar kan. Rumah ibu ni besar. Lepas tu kalau macam kita nak kuat orang tamu, kita nano switch kat sini. Lepas tu kita nak tarik lagi apa semua kan. So hari ni masa ini scroll TikTok kan. Hari ni adalah jumpa satu video ni wireless vacuum. Dia kata anak dia pun suka gunakan vacuum dia sebab dia kata ringan. Cuma ini baca komen kat situ, dia kata bunyi dia agak kuat sikit lah, tapi dia punya suction dia diorang kata kuat. Tapi kita tengok macam mana betul ke tak betul diorang punya feedback tu lah kan. So nanti kita akan bagi review lah macam mana okey tak okey vacuum cleaner ni. Okay, harga untuk vacuum cleaner ni ini dapat free shipping. Lepas tu ini dapat diskaun. Harga dia jatuh pada harga RM31.44 sahaja. Murah guys, memang murah. Tapi tengok function dia lah. Kita tengok function dia. Ini ambil warna hijau. Emerald warna dia. Warna hijau. Dia ada 3 warna. Warna putih. Ada 4. Ada warna putih, hijau, hijau, putih, pink, biru. Dia ada 4. Dia ada 4 warna. Okay, so sekarang ni kita nak pasang dulu. Okay, macam mana cara pasang dia bagi tak? Dia punya kita nak install dulu. Dah dibagilah buku buku ni. Lepas tu dia ada dapat free free dah macam senapang guys. Ni dia dibagi free 5. Ni 1, 2. Ni apa benda tu ni? Lekat-lekat ni. Ini pun tak tahu. 2. Ganyap. 2, 3, 4, 5.
Untuk celah-celah lah. Macam yang tempat lubang-lubang kecil apa semua kan. Kereta ke apa kan boleh. Ni tempat USB dia untuk charge. Ni kalau kita guna yang untuk macam telefon ni pun boleh Oppo telefon Oppo. Pakai macam type untuk Oppo punya telefon lah. Merata punya kan. Tak apa ni kita tepikan dulu. Kita pasang dulu macam mana cara pasang dia. Tapi macam mudah je mestinya. Yelah benda murah RM34 je. Selalu kalau kita beli yang vacuum spray ni kan beratus kan. Tu memang tak dinafikan lah. Okay, jom kita pasang. Ini manual dia. Macam mana je? Ini ada manual dia. Yang saya punya dah siap dah pasang yang ni. Ni depan dia. Oh, depan dia boleh campur. Oh, depan ni kita kena pasang yang tadi tu punya. Oh, okey faham. Oh, ni panjang. Macam mana ni? Ni untuk apa ni? Benda kecil-kecil ni Untuk bagi lekat lah kat sini. Oh, pasang kat sini Macam mana Sekejap, alamak. Ni kat sini pasang. Tak pasti sekejap. Oh, ni pelekat dia. Ni pelekat dia ni nanti kita buka kan. Dia macam double tape kat sini. Nanti kan kita tampal kat sini. Banyak. Ini dia punya span ni lah. Span dia kat bawah dia. Span kat bawah dia. Kita tampal kat sini. Sekejap kita tampal lagi satu. Patutlah harga dia murah. Tapi okey lah. Try dulu. Tapi okey lah. Lepas tu ni kan. Ada juga. Kita tampal kat sini. Macam gitu. Kelakar lah pula. Okey dah. Lepas tu nak pasang ni macam mana ni? Gini ni kita pasang masuk kat sini je. Cuba tekan. Nampak guys? Ada bateri tak? Kelakarnya macam mana nak vacuum nanti? Sini lah. Tekan button ni. Oh ni ada selotip ni selotip. So kita boleh buka button ni. Kita masuk dalam ni supaya tak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ni rupa dia. Ni vacuum punch. Ni button dia kat depan ni. Mana? Ni button dia. Nampak? Ni button dia. Macam pistol lah. Tu. Okey, jap. Kita try dulu. Okay guys, kita kita try dulu, kita tengok review vacuum ni okey kata okey. Okey, ni dia punya bentuk dia. Ni button dia. Ni button ni kita dah tekan je. Okay, cuba tekan. Bunyi dia. Boleh lah kan, tak payah kuat sangat. Kena tekan kuat sikit dah kan. Tak payah. Tu, hilang. So orang kata untuk yang lantai biasa-biasa boleh lah. Kalau karpet kita guna vacuum yang yang besar tu. Kalau untuk lantai untuk batu mama ni okey lah. Macam mana? Bagi awak? Ringan. Apa bintang? Macam mana? Ringan lagi? Ringan pasti boleh lah. Sebab kuat tak? Ketahanan dia macam mana hari ni baca ketahanan dia, macam mana hari ni baca review dia, boleh tahan sehingga 30 minit lah. Tapi kita tengok dulu macam mana betul ataupun tak kan. Nanti hari ni try tengok kalau cas dah penuh nanti berapa lama dia boleh tahan. Rumah ni cepat berabuk. Sebab tu lah ini beli beli vacuum ni. Senang. Kat mana lagi kalau kat bilik kan. Kalau kat bilik baru vacuum berabuk je lagi, berabuk lagi sebab rumah kita kan tepi jalan kan. So orang kata memang cepat berabuk lah. Okay guys, itu sajalah konten hari ni, tak berapa menarik sangat, terlalu ringkas dan terlalu biasa sangat. Okay, ini cuma buat unboxing dan juga review vacuum vacuum wireless. Vacuum wireless biasa-biasa je, boleh lah orang kata kan. Untuk dalam kereta kan, kereta rumah bilik pun boleh. Tak payahlah kita nak irit-irit
wayar tu kan kat kereta. So kita guna dia punya ni, dia punya apa, moncong dia ni. Moncong ada ni, moncong dia ada moncong lagi satu, dia macam-macam kan dapat. Dia ada macam-macam. Okay, so guys, sorry lah kalau konten hari ni tak apa nak menarik sangat. Jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Jumpa di next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.